Senang je buat dia, bakar atas frying pan pun jadi. Pulut yang penuh dengan inti kelapa dan rasa udang. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak buat pulut panggang. Sedap ni makan untuk berbuka. Okey, caranya mudah saja. Masukkan 3 pot beras pulut yang ni dia dah siap rendam bersama 2 pot air, setengah pot santan kotak, garam secukup rasa dan juga sehelai daun pandan. Kita nak masakkan pulut ni guna rice cooker. Siap masak, sejukkan sekejap. Lepas tu bolehlah letak atas daun pisang bersama inti kelapa. Untuk inti kelapa ni, ambil 4 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, 2 batang serai, 8 batang cili kering yang ni dah siap rendam lah, 1 sudu besar udang kering, serbuk kunyit dan juga 1 sudu kecil jintan manis. Kisar dan tumiskan sampai pecah minyak. Kita nak perasakan dengan garam dan masukkan kelapa parut, gaul rata dan masak sampai kering macam ni. Sejukkan sekejap, kemudian boleh letak atas pulut kita tadi. Nak lagi sedap, kita tambah udang segar dalam pulut ni. Gulungkan dan cucukkan kedua-dua hujung dengan lidi. Lumurkan minyak atas daun pisang tu dan bolehlah bakar atas frying pan. Siap dah kita punya pulut bakar. Masya Allah, sedap ni. Kalau suka pulut yang hangit-hangit, korang biarkan lama sikit bakar atas pan tu. Okey, penuh dengan inti kelapa, dengan rasa udangnya. Memang puas hati buat sendiri dekat rumah. Nak membuatnya pun tak susah. Jangan lupa cuba tahu. Bye-bye.